Assalamualaikum. Apa sayang? Cute. Okay. Cute. Today we are influencing all the healthy people to eat unhealthy. Okay, cheat day. And the irony yang influence-nya doktor, boleh? That's the biggest irony actually. Yes. Rindu terubat jua. Itulah yang berlaku pada Bella Astilah dan YB Syed Saddiq setelah tidak bertemu sejak penangguhan kes rayuan YBSS baru-baru ini. Ini kerana, meskipun masing-masing sibuk dengan tugasan harian iaitu Syed Saddiq sebagai ahli parlimen, Bella pula sebagai artis penghibur, namun mereka tetap rindu dan mahu bertemu, sama ada secara terbuka atau secara sembunyi seperti sebelum ini. Apa yang menarik, pertemuan tersebut telah diaturkan oleh sahabat baik Bella sendiri, iaitu Dr. Afar, yang sering berkongsi susah senang bersama Bella sebelum ini. Nah, selepas bertemu, bertambahlah selera makan Bella kan? Tiadalah kurang selera makan seperti sebelum ini dan asyik berasingan dengan telefon di sudut lain. Moga mereka berdua terus kekal ceria dan bahagia hendaknya. Amin. Macam layan jiwa dekat ni. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.